Tahukah anda berapa banyak simpanan duit kita? Apa yang kita buat dengan duit kita? Berapa loan kita? Berapa banyak aset kita? Semua itu boleh diketahui dengan mudah melalui rekod di dalam sistem kewangan negara. Ya, betul tu. Semua kekayaan kita direkodkan ke dalam sistem kewangan. Hanya ada satu jenis kekayaan sahaja yang dikeluarkan dari rekod kewangan, iaitu emas yang disimpan di tangan. Emas adalah satu-satunya aset kewangan yang tidak ada dalam sistem kewangan. Kenapa emas tiada dalam sistem kewangan? Kita semua tahu bahawa menyimpan emas tak perlukan geran atau surat pemilikan yang disahkan dari mana-mana badan berkuasa. Jadi, berapa banyak emas yang kita simpan ada dalam rekod pejabat tanah, rekod bank dan dalam rekod percukaian. Ini betul. Tiada siapa yang tahu berapa banyak kekayaan yang kita ada kalau kita simpan dalam bentuk emas, melainkan kita sendiri yang beritahu. Maka emas sesuai dijadikan sebagai talian hayat terakhir kita ketika menghadapi sebarang kesulitan, misalnya bankrupt, peruntuhan sistem kewangan dunia dan sebagainya. Bagi kita yang ada bajet kecil, boleh je menabung serendah RM100 di akaun emas Gap. Bila dah capai sasaran gram, boleh keluarkan emas di tangan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa follow saya untuk info lanjut tentang emas.